Dengar ya, tolong ya semua, tolong share dekat kawan-kawan warga Ipoh, warga-warga Ipoh. Tolong, benda ni adalah kita kongsi rezeki. Aduh, ya Allah. Aduh guys, aku baru ingat nak balik Ipoh naik motor ni tadi. Rotek aku mati pula. Cawangan Ipoh hari ni dah lah kita punya ulang tahun kedua. Aku nak balik sana sepatutnya naklah jumpa customer-customer aku kat sana kan. Dah lama tak jumpa kan. Aduh, macam mana aku nak buat ni lah. Aduh. Aku rasa macam ni lah guys. Aku rasa aku nak buat something lah untuk Ipoh. Untuk tanda aku hargai pelanggan-pelanggan di Ipoh. Macam ni lah. Untuk hari ni, 15 hari bulan 8. Dengar ya, tolong ya semua. Tolong share dekat kawan-kawan warga Ipoh, warga-warga Ipoh. Tolong, benda ni adalah kita kongsi rezeki. Yang mana tak boleh sampai kat Ipoh tu, korang share kat kawan-kawan yang ada di Ipoh yang diorang boleh sampai. Mana korang dah share rezeki dengan diorang. Saya nak bagi rezeki kat korang, tanda saya hargai korang. Hari ni, sebelum pukul 7 malam, kita akan belanja korang kelepot sebanyak 50 kelepot. Okey? Satu lagi, tak cukup lagi tu. Kita akan belanja korang 50 char kway teow. Okey? So, siapa-siapa yang ada area sana, cepat-cepatlah. Siapa yang terawal ya, 50 kelepot, 50 char kway teow. Cepat pergilah sana. Okey? Pergilah sana. InsyaAllah kita belanja korang makan. Kalau korang rasa puas hati, korang boleh support kami lagi. Okey, itu tanda saya hargai korang lah. Okey, siapa cepat dia dapat ada 50 klepot dengan 50 char kway teow untuk orang Ipoh, warga-warga Ipoh, orang-orang utara sebelum pukul 7. Sebab pukul 7 orang dah busy, okey? So siapa yang free time siang ni bolehlah singgah jemput dan makan dekat sana, okey? Saya belanja korang 50 klepot, 50 char kway teow. Alright, itu saya. Salam 2 tahun Opa Zozo Ipoh. Assalamualaikum. Bye.